Dia tengok kita, dia kenyit mata. Kita di bowling di Maiden S2. Tengok tu penyokong kita bersemangat di situ ya. Muhammad Umar dan juga Hanis Rauda good di situ. Bersemangat betul Hanis Rauda, siap berjoget-joget. Kita tengok Umi dia baling. Ini mesti longkang punya ni. Kacau lah kak ni. Strike pula. Ngatuk dia. Tu dia tak menjadi situ. Okey, kita tengok Angah Umi tu pula. Okey, tinggal dua celah tu. Adakah dua-dua dia lepas? Oh, dia tak pilih. Longkang juga. Okey, adik Kari Zairo pun sama. Okey guys, ini bola terlambat di dunia ya. Cuba teka siapa yang baling. Komen, like, share sikit. Lambat betul dia sampai kat pin tu ya.